Minggu lepas saya ada bungkus lah buah-buah semakisah saya ni. Lepas tu adalah seorang follower saya tu. Dia recommendkan saya, abang, cuba try guna plastik buah yang ini. Sebab yang saya tunjukkan ni, saya gunakan jenis macam ni tau. Okey, jom sini kita tunjukkan macam ni. Macam ni. Yang saya gunakan ni adalah material jenis ni. Jenis macam kain lah macam tu. So, bila dia tengok saya bungkus, dia nampak macam saya kena gunakan stapler, banyak kerja apa-apa semua. Sebab yang saya beli ni, kantong dia ni ataupun bungkusan dia ni dia tak ada tali. So ada yang jenis tali. Okay, yang ni saya beli tak jenis tali. So jadi biasa kena lipat, lepas tu saya kena stapler. So dia recommendkan saya gunakan yang kertas ni. Sebab yang kertas ni dia kata jauh lebih murah. So jadi saya dah belilah kan. Betul, memang harga dia jauh lebih murah. Lepas tu kerja kita akan jadi jauh lebih senang. Okay, macam mana dia punya kerja dia? Okay, tengok sini. Dekat plastik dia ni, tepi dia ni, dia ada letak satu macam, boleh nampak dalam kamera kan? Dia ada macam satu dawai halus. Dawai halus ni fungsi dia adalah untuk kita lipatkan dia. So macam ni cara dia, tengok Ini kita boleh balut jambu air, kita boleh balut jambu batu, kita boleh balut buah makisah macam ni, nampak ni buah makisah saya ni kan. Oh cantik buah ni kan. Buah pelam pun boleh, buah mangga, semua boleh macam ni. Masuk. Okay, tengok cara dia buat Okay, masuk, kita lipat sahaja macam ni. Simple saya lipat. Letak kat sini, yang ini kita lipat-lipatkan saja. Tak payah nak stapler, kepitkan saja dia macam tu. Dah. Settle. Lepas tu pula, kita senang nak tagging kat sini. Itu kelebihan dia. Maksudnya tagging macam mana? Kadang-kadang buah-buah ni, macam buah mangga apa semua, kita kena tulis berapa hari dia punya, hari kita balut. Supaya kita tahu, ni dah cukup matang dah, ni dah cukup 40 hari, ni dah cukup apa semua sekali. Tapi kalau guna material ni, kita tak dapat tulis sebab ini adalah material jenis kain. Itulah kelebihan yang jenis kertas ni. So, jadinya, bila ada orang recommendkan saya, dan benda tu adalah praktikal dan betul, jadinya saya pula nak recommendkan kepada sahabat-sahabat saya yang tengah menonton video saya ni, kalau korang nak plastik buah ataupun kertas plastik buah. Kertas plastik pula kan. Kertas pembalut buah, korang boleh tengok kat dalam beg kuning saya letakkan dekat dalam beg kuning saya. Yang ini insya-Allah setakat buah mangga tu boleh sangat. Okey, setakat buah jambu boleh sangat. So jadi saya letakkan kat dalam beg kuning saya. Korang grab sekarang Harga dia tak mahal sangat. Okey, assalamualaikum.